Marilah beramal, beramal kerana Allah, beramal kerana Allahu Akbar. Beramal kerana Allah, pemuda melangkah gagah, menjaga kuasa rakyat, bersiap menghadapi cabaran. Beramal kerana Allah, pemuda melangkah gagah, menjaga kuasa rakyat, bersiap menghadapi cabaran. Semarakkan semangat perjuangan, usahlah kita terus terlengkap, menegak kemakrufan, menentang kemungkaran. Allah pasti bersama. Bentukkan ukhuwah, hidupkan jamaah, susunlah barisan, usahlah terlengkap, bersatu teguh para bersama. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pengurusan Sri Ta'lim dan seluruh tenaga pengajar yang meminta supaya saya singgah sebentar dalam perjalanan kami pergi ke Lekir untuk bersama-sama dengan saudara yang telah pun dengan beraninya dengan izin Allah membuat keputusan untuk menghantar salah seorang daripada anak kita ke sekolah Sri Ta'lim. Ini bukan senang nak buat keputusan ni. Ramai anak-anak masih lagi pergi sekolah biasa. Jadi kita nakkan salah seorang daripada anak kita masuk sekolah Sri Ta'lim. Barangkali ada di antara saudara yang anaknya telah pun belajar di sini. Maka untuk itu adik dia pun terus juga dihantar kemari. Tapi yang baru, ibu bapa yang baru nak menghantar anak pertama ke sekolah ini, saya ucapkan syabas dan tahniah. Kerana nak buat keputusan di antara seorang isteri dan suami untuk menghantar anak di Sri Ta'lim ini, dia memerlukan berbagai-bagai perkiraan. Paling mudah, paling senang hantar sekolah kebangsaan, sudah. Tak payah bayar yuran bulanan, macam-macam semua ada. Tapi akhirnya saudara akan dapat lihat produknya, hasilnya adalah anak-anak yang akan menjadi penerhaka kepada Allah SWT. Bukan semua, tapi kebanyakannya. Adakah kita hendakkan anak-anak kita menjadi generasi sedemikian? Jadi sudah tentulah keputusan saudara-saudara menghantar anak kesayangan ke sekolah Sri Ta'lim satu keputusan yang bijak. Ya, ramai lagi sahabat-sahabat kita yang duduk di luar Manjung. Beberapa tempat di negeri Perak tidak ada pengusaha untuk mengusahakan sekolah swasta sebegini, sekolah Islam sebegini. Dan bernasib baik beruntung kerana di Manjung ada sekolah tersebut yang diusahakan oleh Cikgu Noh dan rakan-rakan. Rakan-rakan kita di tempat lain barangkali mereka tidak ada kemudahan ini. Maka terpaksa hantar anak mereka ke sekolah yang akan mengajar mereka bagaimana nak durhaka pada Allah. Itu dia. Saya pernah menjadi pengerusi sekolah kebangsaan PIBG. Dan rata-rata saya nak beritahu, guru besarnya kuat UMNO. Kebanyakan guru-gurunya kuat UMNO. Tapi dalam mesyuarat saudara-saudara, guru besar itu kenal saya. Mereka masih pilih saya sebagai pengerusi PIBG satu sekolah. Anak saya 3 orang di situ. Dan setiap kali tahun baru, guru besar akan beritahu, saya, kata dia, masa tu kita bukan Datuk Seri lagi, nak beritahu dekat Tok Tun Dewa, kita orang biasa. Dia panggil saya Tuan Haji dia. Ni guru besar dia beritahu ni, saya, dia kata, saya tak ada masalah dengan anak-anak murid yang main bersekolah pasti dan sekolah agama ataupun nursery tadika Islam. Saya tak ada masalah. Khususnya daripada pasti saya langsung tak ada masalah. Ni rusak perempuan UMNO. Saya nak beritahu. Tapi dia kata, mai daripada Kemas. Allah. Mai daripada Kemas. Baca pun tak tahu. Terpaksalah kami buat balik semua daripada asas, sehingga kan budak-budak yang daripada pasti ni, kata dia, hak perkara kami ajak tu, benda ni tak ada apa dah bagi dia. Nak beritahu dia, saudara. Dan kadang-kadang bila akhlak tu buruk daripada darjah 1 sampai darjah 6, buruklah akhlaknya. Maka
Saudara, masih lagi belum terlambat. Kalau ada di antara kita yang menghantar anak-anak kita dikemas ataupun tidak menghantar, maka saudara datang ke Sri Taklim, insya-Allah mereka akan dididik di atas amanah menjaga anak-anak ini untuk menjadi generasi yang baik untuk ibu ayah. Gerakan tenaga, jiwa pikiranmu, korbankan harta, sekalipun jiwamu. Menentang musuh Allah, naungkan takbir, Allahu Akbar. Bersatulah kita bergerak melangkah, tegakkan Islam agama yang tercinta. Ayo kita julang kembali, Islam pasti gemilang. Gerakan tenaga, jiwa pikiranmu, korbankan harta, sekalipun jiwamu. Menentang musuh Allah, naungkan takbir, Allahu Akbar. Beramal kerana Allah.